Alhamdulillah, sampai saya di negeri Perlis. Tadi tumpang mandi, tumpang solat subuh di masjid ni, Masjid Ar-Rahman, Taman Wira Melenggung. Sebelum tu, selamat datang ke channel Muhammad Azhar Ahmad. Inilah Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. Cuaca cantik hari ni. Alhamdulillah. Raja Kedah depan tu. Kopi panas, kurang manis. Alhamdulillah. Sarapan dulu di Alostak. Sebelum masuk Perlis. Sarapan dulu, ikut dulu dengan nasi lemak. Okey, alhamdulillah. Perjalanan daripada Mergong ni, Alostak. Dihidangkan dengan sawah padi ni. Sawah padi terbentang luas ni. Terbentang luas. Kangak padang besar. Depan lagi. Oh, air hitam. Ini apa tu? Bunyi riang. Oh, inilah ni. Pekan apa? Pekan air hitam Kedah. Pekan air hitam Kedah. Oh, tak tahu mana pekan dia. Dia macam segi air hitam ada dekat Keluang ni. Ni air hitam Kedah ni. Oh, meriah tu. Okey, alhamdulillah. Baru sampai Sanglang. Belum masuk Perlis lagi ni. Belum masuk Perlis lagi. Baru sampai Sanglang. Aduh, rehat kejap. Jalan dia landai. Landai, tak ada jalan menurun. Mana sentiasa kena kayuh je. Pasal kawasan sawah padi kan. Sawah padi mana ada bukit bukau, dia kawasan rata je. Okey. Alhamdulillah. Sampai dah di sepadan Perlis. Sampai dah sepadan Perlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai dah di sepadan Perlis. Lebih kurang dekat 50 km lah. 50 km jarak dia. Nak sampai ke sini. Sepadan dia. Sawah padi sana tu, sawah padi. Sepadan dia sawah padi je. Tu macam mana tu bengkel tu? Tengah-tengah sepadan tu. Petani sedang membajak sawah. Lama dah. Sebenarnya lama dah saya tengok petani ni. Petani membajak sawah ni. Ni peluang datang ke Perlis ni. Dah membajak sawah. Tu. Berapa gelung ni? 1, 2,
2.5 kot. Tu. Rasa dah habis zoom dah ni, tak nampak tu. Tu. Dia dah membajak. Kerja tengah panas oh. Kerja tengah panas. Mana bersyukurlah kita ni. Mana kerja bawah kipas, kerja dalam aircon tu bersyukurlah. Tu. Kerja tengah panas tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jauh touring ni. Daripada Mentakak. Jauh. Pakai drone canggih betul lah. Ni first time tengok ni, biasa tengok dekat dalam TV ya. Buat ni buat sewa lah. Ya. Berapa puluh ribu ni? 18 murah. Dah DJI lagi mahal. Oh DJI. Oh DJI. DJI. Hilang. Oh, 70. Dapat tadi dapat banyak. Ya. Yang ni boleh mengacurnya lah. T20 dalam 45 ni lah ni. Boleh pergi berapa kilometer ni? Besar ni, jauh ni tak? Dia boleh pergi jauh tapi Bateri dia. bateri lah. Bateri Bateri tak cukup. Oh. Jimat tenaga dah. Tak payah turun sana. Mengisi racun. Ni apa ni? Air tak masuk lagi ah? Oh dia bajak bagi halus Oh memang syahdu lah. Makan nasi lemak RM1 ni, nasi lemak udang RM1. Ada 2 ke udang. Jadilah nasi lemak RM1 ni. Beli dekat ala stak ni. Ni. Makan tepi pantai. Pukul 10.44. Alhamdulillah dapat sarapan ni. Makan dulu. Oh ni tan air surut ni. Surut. Okey tengok. Makan sedap. Hai. Udang kari. Memang sedap. Orang Kedah buat memang sedap. Jom makan. Oh, ikan segar-segar ni, ikan segar-segar. Okey, alhamdulillah. Sampai dah jeti Kuala Perlis. Feri ke Langkawi. Cari jeti Roro ni. Masih kalah? Pakai mana?
bang? Ya boleh. Ni. Ni. Alhamdulillah. Sekarang saya dah naik feri Wantas. Belah saya tu masjid. Masjid insya-Allah saya akan nanti sama balik nanti akan solat situlah insya-Allah lah. Masjid Atai. Ini feri dia. Feri barulah. Cukup selesa. Untuk aktiviti mengorek pasir untuk bagi dalam lah. Okey. Alhamdulillah. Ini naik tangga. Oh, ini dalam suasana Roro ni. Roro bawah tu kenderaan, atas penumpang kenderaan lah. Bukan penumpang kosong ni. Ini penumpang yang ada kenderaan. Mana dia? Ini kosong lagi ni. Kosong lagi kiri kanan ni. Kiri kanan masih kosong. Kosong lagi. Nombor di atas ni. Nombor dia. Nombor tempat duduk. Atas tu. Atas. Inilah keadaan dalam Roro ni. Penuh kereta. Tapi itulah mahal lah. Mahal. Bawa masuk ni mahal. Suasana dia. Suasana di atas Roro. Di atas Roro. Bas Express ada 2 biji. Truk JT ada 1. Ni. Okey. Itu banyak motor ni. Banyak motor Singapura tu. Ni. Sana tu pulau ni. Pulau Langkawi tu. Pulau Langkawi. Tengoklah saya kalau sempat bajet dalam pukul 3 tu kalau sempat turun kayu lah. Kayu pusing Pulau Langkawi lah. Macam mana sempat lah. Kalau tak sempat pun aku lah. Pasal nak kejar masa Pasal 3 hari bulan tu 3 hari bulan pas pukul 6. Lepas pukul 6.30 petang balik ke 10. Okay. Tengok selai bayar mana buat lah. Okay, sekarang kita dah nak menghampiri Pulau Langkawi. Dah nak menghampiri Pulau Langkawi.